Assalamualaikum dan selamat pagi. So pagi ni saya berada di Tasik Metropolitan Kepung. Kelihatan agak meriah hari ni. Sebenarnya hari ni saya plan nak buat long run je, tak ada plan nak masuk event. Tapi nampak gaya macam ada event lah dekat Tasik Metro ni. So kelihatan ramai orang. Nampak gayanya kita akan berlari dalam keadaan ramai orang. So pagi ni pun cuaca agak sejuk, macam baru lepas hujan. So saya kat sini hari ni saja nak buat long run lah. Saya akan buat minimum 10. Maybe saya akan buat dalam 14 atau 15 km lah. Tengok pada keadaan. Tujuan dia ialah kita nak test kita ni long run capability lepas raya lah, macam mana kan. So saya tak lari laju lah hari ni. Tapi saya akan lari dalam pace 7-8 je tu lah. Apa hal, kita try target dalam sejam setengah 2 jam punya long run. Tengok berapa kilometer boleh pergi. So kita akan mula sekarang. First kilometer 7.25. Pagi yang masih gelap dan sejuk, boleh lepas hujan. Kilometer 2 7.19. Kilometer 3 7.19. Kilometer 4 7.18. So larian ni cancel dah bermula. Kilometer 5 7.16. Kilometer 7 7.21. Kilometer 6 7.21. There you go. And here come another group of finishers for the Race Against Cancer run. Whoa! You guys made it. Good job. Well done. Whoa, that was quite an accomplishment. Thank you so much. Kilometer 7 7.57. So kita ada perubahan plan. So hari ni saya just buat 10 kilo je sebab badan rasa tak sedap. Dada pun tiba-tiba macam sakit sikit hari tinggi. So kena play safe lah. So untuk final lap ni, lagi 3 kilo ni maybe saya akan buat rangup-rangup lah kot. That's better lah. So itulah training. Kalau tak boleh tak payah paksa diri. No one care pun about your result. Just play safe lah. Apa hal, nak pergi sok balik lah. Kilometer 8 7.53.
Okay bang, kita jumpa lagi. Alright. Anak okey ni? Okey, alhamdulillah. Ni berapa kilo bang tadi? Adalah buat short-short je. Apa? 35? 7? 35. 35. Aduh. Bawa dia kan. Itulah nampak di belakang kenal ni kan. Saya pun depan raya ni macam ni lah. Lemau. Kan dengan samburan walk ni. Okay bang, jalan dulu. Alright. Jumpa lagi. Jumpa lagi insyaAllah. Alright, insyaAllah. Baik. Kilometer 9 754. So macam okay, cancel ni dah habis. Dia tengah beratur nak ambil goodies apa. Oh panjang. Last point. Kilometer 10 708. Alright, kita stop kat sini dah. Tu 10 cukup lah. Untuk minggu pertama raya ni kira okey ni. Okey, dengan heart rate tinggi, badan tak sedap pagi ni, lebih letih, driving tak hilang lagi. So kita stop dulu 10. Next week kita buat long run sebab lepas ada camp run lagi dahsyat lah. Okay, so tamatlah larian saya minggu pertama selepas raya. Okay, so melakukan saya dah run 3 kali sepanjang minggu lepas raya ni. Yang pertama lari 5 km dekat area Sungai Petani, flat, okay, no issue. Okay, lepas tu lari yang kedua pun dekat Sungai Petani kat kawasan flat, 10 km, no issue. Okay, no issue kat sini sebenarnya bukan nak kata tak ada issue. Ada issue lah, badan rasa berat sikit, tapi mesti boleh lari lah. Yang ketiga dekat Tasik Metro ni. Ini saya try nak push, okay. Tapi untuk siapa-siapa yang pernah lari kat sini tahulah sini banyak bukit kan. So plan saya untuk buat 15 km tu saya postpone lah. Sebab apa ni, rasa badan tak sedap, okay, heart rate pun tinggi. Lepas tu rasa macam sakit dada sikit. So okay lah, kita stop lah, buat 10 km je. So untuk first minggu lepas raya ni saya run total 25 km je, which mean okay lah dan expected lah. Okay, cuma dari segi struggle tu memang ada lah. Especially ya, nafas jadi berat kan. Sebab tak tahu lah, maybe kolesterol tinggi kot. Padahal sebelum raya tu, bulan puasa, walaupun tak running lama tapi okay je. Okay, even Bukit Tungku boleh lari non-stop. So nampaklah efek kolesterol dengan gula berlebihan dalam minggu ni saya ambil waktu raya lah. Okay, so seperti yang saya maklumkan sebelum ni lah, okay, saya punya off season ialah bulan puasa. So maksudnya walaupun kalender run tu ikut tahun kalender biasa, tapi bagi saya kalender run saya by season, saya ikut bulan puasa lah. So dengan berakhirnya bulan puasa tahun ni, maka bermulalah season baru untuk saya tahun ni lah. So untuk full season saya akan kira daripada start hari ni, start minggu ni lepas raya, lepas puasa sampai the next puasa lah tahun depan. So dari sini kita akan nampak lah new season ni kita nak start build up balik kan dia punya fitness tu. So dia punya struggle tu depend pada banyak mana fitness tu drop lah. Tapi kalau ikutkan, walaupun tak banyak orang bulan puasa pun sebenarnya no issue lah. Okay, issue sebenarnya ialah lebihan kaloris, kolesterol, gula semua ambil dalam seminggu ni. Memang seminggu lepas raya ni saya melantak tak agak-agaknya. Okay, datang rumah orang hidang saya makan. Lepas tu malam pergi nasi kandar lagi kan. So efek dia teruk lah. Tapi tak seteruk macam saya baru start running dulu lah. So dah saya dalam konsisten sikit lagi ni dah ok lah. Untuk season baru ni saya ada 2-3 lah main target tahun ni. Okay, yang first ialah apa ni, full marathon sub 6. Okay, so kalau ikutkan ada 2 lagi full marathon untuk saya tahun ni, iaitu Score bulan 7 dan diikuti dengan standard Chartered lah. Lepas tu tak ada lah, sebab tahun ni, awal tahun itu saya dah masuk Twin City full marathon, which means sepatutnya kuota setahun 2 kali, ni dah 3 kali dah. Okay, so
setakat ni saya dah lari 6 full marathon. Semuanya gagal mencatatkan sub 6. Paling cepat tahun lepas punya saya nak catat 6.13 lah. So skor kali ni saya kena cubalah, okay? Walaupun agak struggle, tapi sebenarnya daripada kesemua running ni nampaklah dia punya big weakness sebenarnya lah strength lah. Okay, so bila kaki tak cukup kuat untuk pergi ke jarak jauh tu, memang dia tak boleh nak carry forward lah. Dia ibarat macam tayar pancit. Maksudnya walaupun engine power, body ringan, tapi kalau tayar tu tak boleh pergi, tak durable, memang tak boleh pergi lah. That's yang saya nampak lah. So kalau itu kan memang setiap hari pun saya dah start buat sikit-sikit lah strength training. Okay, kena kuatkan kaki, itu yang penting. Okay, target kedua untuk season ni ialah next ialah PB half marathon. Okay, sebab tahun lepas saya dah renew semua PB kecuali half marathon lah. Gagal lah. Walaupun saya masuk tahun lepas 18 half marathon, tapi semuanya gagal lah untuk mencatatkan PB lah. Paling cepat pun tahun lepas 2.20. Okay, so PB saya lah 2 jam 13. Okay, actually dia sama juga konsep dia. Maksudnya saya kena buat speed run lah. Maksudnya dalam seminggu saya kena buat satu session untuk speed run, sebab untuk meningkatkan VO2 max. Benda ni memang dah lama tahu, tapi macam saya cakap lah, ramai orang tahu kan, contohnya nak kurus, semua tahu macam nak kurus. Tapi adakah semua orang buat? Gantung pada dia punya azam dan dia punya konsistensi lah, kan? So sebenarnya kalau kita nak laju dalam running ni, memang nak kena tingkatkan VO2 max lah. Kalau setakat untuk base run, more to endurance actually, untuk anda boleh tahan lama. Tapi untuk lagi laju, anda kena buat VO2 max punya training lah, sama ada anda buat speed run ataupun anda buat hill repeat dari kat bukit. Benda ni memang dah lama tahu, tapi tak buat-buat. Sebab ada beberapa isu berlaku tahun lepas lah, menyebabkan saya tak sempat nak buat semua benda ni. Dan tahun ni InsyaAllah saya akan buat, dan saya akan tingkatkan VO2 max setinggi yang mungkin lah, supaya boleh mencecah, boleh buat PB half marathon tahun ni. Ok, target ketiga untuk season ni ialah trail run. Ok, so insyaAllah tahun ni saya akan buat debut untuk trail. Saya tak pernah lagi masuk trail, walaupun saya dah running sejak pada 2023. So trail run saya akan daftar tahun ni lah. So sebenarnya saya dah daftar dah pun satu event, tapi saya tak nak beritahu lah. Okay, saja nak bagi surprise. So korang akan tahu bila saya muncul ni nanti. Saya tak akan bagi tahu bila dan kat mana event tu, tapi yang pasti saya dah register dah. Okay, so kita akan tengok nanti. Cuma saya ada banyak tengok video vlog untuk trail. Okay, saya akan make sure ada preparation yang cukup lah, especially melibatkan apa ni, cak air, gel, kena bawa bag semua kan, kena bawa medkit, lampu lari malam. Tapi ni siang kot, so tak perlulah. Okay, so trail adalah satu yang mencabar. Saya tak tahu macam mana recording time tu. Okay, walaupun saya pernah buat recording hiking, tapi rasa maybe lebih kurang lah. Cuma trail ni akan lebih laju sikit lah. So ada orang cakap once sudah masuk trail, you won't go back to road race. Kita tengok macam mana lah. Tapi kalau tengok trend, kebanyakan orang yang lari trail ni memang dia tak banyak masuk road race lah. Okay, ni yang mana yang saya kenal, saya tahulah. Maybe betul, maybe tak. Tapi InsyaAllah lah kita akan jumpa tahun ni. So event mana, nanti korang akan tengok lah kat mana saya muncul dan vlog apa yang akan keluar. Okay, sorry saya memang sengaja tak bagi tahu, nak bagi surprise sebab dia lah debut. Okay, tahun lepas dengan tahun ni dia mencatatkan lah beberapa running event yang habis dalam masa beberapa jam. Okay, so maksudnya culture running ni ataupun FOMO, whatever lah kan, janji orang running dah semakin berkembang lah. So maksudnya komuniti running ni dah semakin besar. Sebab memang seingat saya lah dulu, kan dulu saya pun tak ada lah lama sangat running, dalam sejak saya lari 20-23 tu, cuma saya nak catat je yang memang kalau nak register tu kena battle, sebab dia akan habis dalam masa beberapa jam. Okay, event lain macam Skor, Penang Bridge, Langkawi memang ada banyak masa lah, senang cerita lah. Paling kuat pun dalam seminggu atau sebulan baru dah habis kan. Tapi lately memang agak dahsyat jugalah. Okay, macam lately sekarang ni Boom pun dia ada buka priority registration, iaitu kena beli dia punya through the apps tu. Lepas tu kena beli tin air ni semua kan. Okay, tu terpulang pada masing-masing punya organizer lah. Bagi saya, organizer dia berhak lah buat apa dia nak. Okay, sebab dia tahu demand tengah ada. That's why
As long as demand ada, suka hati dia lah nak buat apa kan. Cuma kalau anda rasa nak masuk, masuklah. Tak masuk, tak apa. Okay, so dalam banyak-banyak running event yang kena berebut registration ni, kena battle registration ni, okay, anda cubalah. Okay, kalau dapat, dapatlah. Tak dapat lah macam mana. Dan yang paling penting, jangan rasa entitled lah. Tak kisahlah anda ni pelari yang laju ke, slow ke, dah lama running ke kan. Once kalau organizer tu buka open for all, then anyone can register lah. Tak kisahlah dia baru running ke, dia tak pernah running apa ke. Okay, tak perlu nak post macam terlalu entitled lah, nak kena lari bawah ni lah, korang lari slow tak payah masuk lah. Sukati lah kan. Alright, dan jika anda tak dapat pada hari registration tu, don't worry, ada cara lain lagi. Biasanya dia akan boleh transfer dekat marketplace. Nanti dia akan buka untuk tukar nama. Tapi kalau anda nak run juga, anda boleh beli bib kat orang. Tapi make sure lari jangan sampai menang lah. Dan paling penting kat bib tu, update information kat situ. Walaupun sebenarnya benda ni grey area lah. Kalau tanya saya, kalau tanya saya kan, lari guna bib orang ni, bagi saya dia grey area. Kata salah pun tak salah, kata salah pun salah. Tapi dia akan jadi salah bila anda menang podium ataupun menang top 10. Dia akan jadi isu. Tapi kalau anda setakat nak run, okay, dan kalau anda bayar pada orang yang jual tu, bagi saya air tu boleh je minum, macam dia transfer duit je kan. Tapi still make sure tak jadi apa-apa lah, macam kemalangan ke, anda pengsan ke apa kan. Tapi paling senang anda cabut tagging tu, okay, cabut tagging tu, ataupun anda lari masuk, anda sorok bib tu, ataupun dekat bib tu update nombor telefon tu. Ni penting lah, okay, sebab kita tak tahu apa yang berlaku waktu running tu. So kena be careful lah. Dan sekiranya anda tak dapat mendaftar pun, anda lah jangan terasa down, jangan terasa loser, tak ada apa pun. Okay, running event tak running event. Maksudnya kalau running event tu full, masuklah running event yang tak full. Sama je kan. Sebab ni kan apa, sebab kita manusia ni memang kita akan terikut-ikut dengan majoriti. Walaupun sebenarnya benda tu tak ada apa pun, tapi once majoriti buat, kalau kita tak buat, kita rasa ketinggalan. Benda tu normal lah. Okay, so tak perlu rasa down, tak perlu rasa apa. Masuk je mana-mana running event yang okay, yang still boleh daftar. Dan kalau tak ada juga, anda running je lah kat mana-mana. Okay, so kalau anda tak join running event yang FOMO big-big ni pun, dia takkan sedikit pun menjejaskan anda punya prestasi lah. Takkan sedikit pun mendownkan anda punya performance lah. Okay, but running event is running event. Kalau dapat, tak dapat dah. Tak, saya faham lah. Macam saya, yang saya akan betul-betul battle untuk registration, maksudnya saya nak catat. Okay, yang lain tu saya cuba, tapi tak adalah macam tu, tak dapat tu frust. Tapi kalau saya catat tak dapat, memang frust lah. Sebab that's the biggest event in Malaysia for now. Okay, maksudnya yang paling grand lah. Walaupun ada setengah running event dah start nak close, macam skor boom, semua tu dah nak close to the level. Tapi saya rasa still Senjatik is the best lah. Sebab satu-satunya larian full marathon dekat Kuala Lumpur. Tak ada lagi setakat ni, lain semua half marathon je. So saya akan push untuk masuk lah. Okay, saya juga nak bercakap tentang course running. Okay, so sekarang ni kita tengah waktu video ni dirakamkan, tengah berlaku krisis di Timur Tengah, iaitu peperangan antara Amerika, Israel dan Iran lah. So efek dia pada ekonomi sangatlah besar, iaitu penutupan Selat Hormuz. So minyak tak boleh lalu dan kebanyakan barang akan naik harga lah. So sebenarnya saya pun ini pengalaman saya sendirilah. Okay, kalau boleh kita tak nak lah menormalisasikan yang running ni kena beli benda yang mahal baru kita lari laju. Macam tu lah kan. So bila kita tengok review dekat YouTube, dekat internet semua, mesti bila kasut-kasut baru keluar pada brand-brand yang hype kan, so kita rasa macam nak kena beli. Kalau tak beli rasa tak laju, tak power kan. So benda tu sebenarnya jika anda ada mindset demikian, mungkin anda kena consider balik lah. Especially kalau anda ada banyak kasut kat rumah tu, kalau boleh pakailah sampai 400 km. Ataupun sebelum anda beli tu, anda bolehlah jual ke mana-mana dan beli kasut baru. Duit yang jual tu lah. Sebab problemnya perang ni kita tak tahu sampai bila. Okay, boleh jadi sampai bulan depan, boleh jadi sampai tahun depan, kita tak tahu. Tapi yang pasti efek ekonomi akan makin teruk lah. So jika anda masih ada kasut yang masih boleh pakai, baju yang okey, jam yang still okey, kenapa nak beli baru kan? Pakai je dulu apa yang ada sampailah ekonomi okey. Sebab running ni dia bukan paling penting lah. Walaupun dia penting, tapi dia bukan paling penting lah. So make sure anda tak buat hutang yang bukan-bukan untuk beli benda-benda running ni. Okay, sama juga running event. Kalau tak ada bajet, okay, maksudnya kalau company anda performance tak teruk, tak ada bonus, tak ada naik gaji apa semua, kalau tak perlu daftar running event, tak perlulah. Okay, dan tak ada orang pun yang akan judge anda
termasuk running event tu. So dalam keadaan ekonomi ni, apa yang saya nak bercakap ialah kita kena manage kita punya financial lah. Okay, utamakan yang priority, benda-benda yang tak priority kita hold dulu. So bagi saya running ni bukan priority. So saya cakap, okay, dia penting tapi dia bukan priority. So kalau tak ada budget untuk running, kita pakai je apa ada. Dan kalau tak ada duit nak daftar running event, buat running event pun makin mahal, running je lah kat taman, what's the problem kan. Tapi mungkin saya punya konten running event kurang lah kan. Tapi InsyaAllah lah konten-konten macam ni saya akan terus buat lah. Okay, macam untuk menyembang-menyembang macam ni boleh lah kan, free of charge. Okay, sebagai seseorang yang sangat aktif di thread, okay, saya nampak semua culture-culture negatif, culture-culture merendahkan orang, culture-culture mengutuk orang, ambil tahu hal orang kat thread tu matuk lah, termasuk dalam running lah. Okay, so bagi saya sebenarnya kita tak perlukan opinion orang pun. Kalau kita tahu kita buat benda tu tak salah, dan tak perlu bertanya lah, kalau saya lari pace 7 ni okey tak? Lari pace ni okey tak? Kalau saya pakai kasut ni okey tak? Kalau saya lari run-walk ni okey tak? Tak perlu, run je, okey. Sebab running ni, ayat ni ayat klise sebenarnya lah, okey. Yang paling penting lah you versus you lah. You tak perlu compare dengan orang lain lah. Kalau kita compare dengan orang lain, kita akan down lah. Sebab apa ni, yalah, running ni ada banyak faktor lah, okey. Ada orang dia kerja biasa-biasa, okay, so dia tak stres, dia boleh balik on time, dah ada masa untuk training, balik rumah pun dia tak fikir saya kerja. Ada orang rumah dia jauh, okay, nak balik dah jam, lepas tu kerja dia pula sampai kat rumah pun kena sambung kerja office lagi, so dia stres, tak ada masa nak running. That's why kita tak boleh compare dengan orang lah, okay. So kalau orang tu kita tengok dia lari hari-hari, dia update hari-hari, dia macam, kadang kita pun tanya, diorang ni kerja ke tak kerja kan, macam tu lah kan. So kalau kita terus compare dengan orang, kita akan rasa down lah, dan itu akan menyebabkan expectation kita down, dan mungkin kita akan rasa boring untuk running lah. So saya kata running ni simple ya, okay. Cubalah running 3 kali seminggu, paling minimum setengah jam, cukup, itu je. Bagi saya kalau anda boleh reach minimum yang tu pun dah cukup dah sebenarnya, okay. Sebab anda kena back to kepada anda punya tujuan lari lah, okay. Ada setengah orang dia lari untuk kesihatan, ada setengah orang lari untuk lari daripada stres, ada setengah orang dia lari sebab nak mengurat awet atau power, PF, terpulang lah masing-masing kan. Tapi yang pastinya memang tak ada betul, tak ada salah, okay? As long as anda suka pada anda buat dan bersukanlah, okay, untuk menjaga kesihatan. Okay, so selepas ini akan ada banyak running event akan dibuka. So pilihlah running event yang sesuai, dan paling penting check organizer. Dan kalau dia ada track record yang teruk tahun lepas, kalau boleh jauhkan, okay. Dan make sure setiap event tu berbaloi lah untuk dibayar lah. Sebab dalam event ni dia berbayar, so make sure anda dapat apa yang dijanjikan lah. Tapi yang saya paling tak suka dalam event ni ialah dia tak ada buat macam buffer untuk orang-orang yang lari last. Selalu kesian lah orang-orang yang lari slow ni, okay. Bila sampai air habis, makanan habis, dan t-shirt pun habis kan. So running event ada banyak sekarang ni, okay. Saya tengok semua orang nak buat running event, okay. Anda boleh masuk mana-mana yang bersesuaian dengan anda. Dan yang paling penting ni, make sure jaga keselamatan waktu running event, okay. Dan buat benda yang bukan. Okay, so sampai sini saja saya punya video kali ni pasal running event, pasal new season ni. Adalah sembang-sembang sikit kan, ni based on current situation lah. So saya pun next event ialah di Cameron Highland Night Run, Cameron, pada 12 April. Ianya merupakan event yang special kerana buat pertama kalinya saya akan berlari memakai baju Melayu dan sampin. Okay, saya tak boleh imagine macam mana. So far tak ada record performance lari pakai baju Melayu macam mana. Dan lari kat tempat sejuk pula tu. Okay. Tapi yang paling konsep lah sampin lah. Semua harap sampin tu tak londeh waktu running lah. Kalau tak agak payah jugalah. Okay, sebab kita masih dalam mood raya dan agak menarik lah sebenarnya. Saya pun tak tahu macam mana saya lari pakai sampin. Cuma yang penting sekarang ni saya harap saya dapat kuruskan badan sebanyak mungkin sebelum Cameron. Sebab kalau tak nanti kalau pakai baju Melayu tu nampak gemuk pun tak cun juga kan, tak handsome juga kan. So make sure saya boleh berlari dalam keadaan handsome pada Cameron nanti lah. Okay, itu saja untuk kali ni. So kita jumpa dalam video yang akan datang. Okay, bye.